Kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kosong amalan, tak ada amalan. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang ni bukan dia tak semayang, dia bukan tak puasa, tapi waktu mana dia masuk dalam kubur tu, rupa-rupanya amalan dia tu tidak diterima di sisi Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Waktu mana dia hidup atas dunia ni, dia dah sesat dah. Dia tak perasan yang dia ni, amalan dia tu tidak diterima di sisi Allah. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia sesat sepanjang dia hidup atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka amalan dia tu dah cantik dah, elok dah amalan yang dia buat. Dia pergi ke Mekah tiap-tiap tahun buat haji, misal contohnya. Dia puasa, kemudian dia menderma, dia buat semua amalan-amalan yang elok di atas dunia ni. Tahu-tahu bila masuk dalam kubur, kosong amalan menghadap depan Allah. Punca apa jadi demikian? Antara amalan yang penting sangat untuk kita waktu mana kita hidup ni, kita jaga sangat pada diri kitanya, yang disebut yang pertama sekali, jaga akidah kita kepada Allah. Jaga akidah, keyakinan hidup. Yang ni amalan yang mesti sentiasa kita perhati betul-betul dalam kehidupan kita. Akidah kita jangan rosak. Perkara yang pertama sekali yang kita kena jaga dalam hidup kita ni, jaga akidah. Jaga keyakinan hidup. Jangan kita yakin terhadap Islam ni separuh-separuh. Jangan dalam hidup kita ni kita teragak-agak dengan Islam pun tak boleh dalam hidup kita. Ataupun kita gabung, campur Islam sikit, sekular sikit, Islam sikit, nasionalis sikit. Tak boleh. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Keyakinan hidup kita ni tak boleh kita nak campur pahaman yang lain sikit, kemudian kita gabung dengan Islam. Ataupun kita teragak-agak terhadap Islam. Betul ke Islam ni jalan hidup? Betul ke dalam hidup kita ni dengan Islam saja? Ke ada lagi benda yang lain yang boleh kita pegang dalam hidup kita? Tak boleh. Hidup orang mukmin, dia kena yakin sungguh dalam hidup kita ni hanya Islam je jalan hidup kita. Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Masuk je dalam kubur, tak ada terus amalan, kosong terus amalan dia. Ni di antara punca yang pertama. Kenapa sembahyang kita tidak diterima di sisi Allah? Kenapa puasa kita tidak dipandang di sisi Allah? Kenapa haji kita tidak diambil kira di sisi Allah? Kerana yang pertama dah rosak dah. Yang pertama tu apa dia? Akidah. Keyakinan hidup. Keyakinan hidup ni hanyalah untuk Allah.